Assalamualaikum, salam sejahtera rakan-rakan pemancing sekalian. Selamat datang ke saluran kegemaran kita, di mana kita berkongsi semangat dan ilmu memancing. Saya, seperti biasa, di sini untuk membawa anda menyelami ramalan kail yang paling ditunggu-tunggu. Minggu ini, kita akan meneliti dengan terperinci prospek memancing dari 27 Oktober hingga 2 November 2025 di perairan Indah, Malaysia. Bersiap sedia kerana minggu ini menjanjikan cabaran dan peluang yang unik, bergantung pada bagaimana kita membaca alam dan memahami gelagat ikan. Jangan ke mana-mana kerana saya akan membongkar petua-petua rahsia dan analisis mendalam untuk memastikan anda pulang dengan hasil yang lumayan atau setidak-tidaknya pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Kita tahu bahawa akhir bulan Oktober dan awal November adalah tempoh peralihan yang menarik di Malaysia. Di satu sisi, ia menandakan penghujung musim kemarau di beberapa kawasan dan di sisi lain, ia adalah permulaan musim monsun timur laut yang boleh membawa hujan lebat terutamanya di pantai timur. Perubahan ini secara langsung akan mempengaruhi tingkah laku ikan dan juga strategi memancing kita. Jadi, mari kita selami lebih dalam. Prognose mengikut spesies dan taktik bahagian utama. Untuk minggu ini, berdasarkan keadaan cuaca dan musim yang sedang berlangsung, saya cadangkan kita fokus kepada 3 spesies utama yang sentiasa menjadi buruan dan menjanjikan cabaran serta kepuasan. Ini adalah spesies yang aktif di perairan pesisir pantai, muara dan kawasan berstruktur yang mungkin kurang terjejas teruk oleh monsun awal. 1. Siakap Barramundi, sang raja muara. Siakap adalah ikan idaman ramai pemancing dan ia sentiasa aktif sepanjang tahun di Malaysia. Pada musim peralihan seperti ini, dengan potensi hujan lebat, muara sungai dan kawasan paya bakau menjadi habitat utama siakap. Air yang keruh selepas hujan lebat sebenarnya boleh menjadi rahmat kerana ia memberikan perlindungan kepada siakap untuk memburu mangsa. Di mana mencari? Cari siakap di kawasan muara sungai yang bercampur air tawar dan masin, terutamanya di sekitar struktur semula. Jadi, seperti akar-akar bakau yang tenggelam, pokok-pokok tumbang, jeti usang atau reba. Kawasan yang mempunyai aliran air yang sederhana dan air yang sedikit keruh adalah tempat terbaik. Selepas hujan, siakap cenderung bergerak ke zon air tawar yang cetek di muara untuk mencari anak-anak ikan yang hanyut. Apa yang digunakan? Untuk siakap, umpan hidup seperti anak ikan seluang, udang hidup atau ikan belanak kecil adalah pilihan terbaik. Teknik apungan dengan pelampung boleh digunakan di kawasan akar bakau yang rapat, membiarkan umpan hanyut perlahan-lahan. Jika anda gemar menggunakan gewang permukaan, topwater lures seperti popper atau stick bait dalam warna semula, jadi atau cerah, sangat efektif di waktu pagi dan petang. Gewang selaman cetek, shallow diver atau soft plastik yang dihanyutkan perlahan-lahan juga boleh mencetuskan sambaran. Ingat, siakap sangat sensitif pada getaran air. Jadi persembahan umpan yang natural adalah kunci. 2. Jenahak snapper, pemburu dasar yang licik. Jenahak adalah satu lagi spesies popular yang boleh ditemui di perairan pesisir pantai Malaysia. Mereka dikenali sebagai pemburu dasar yang licik dan sering bersembunyi di kawasan berstruktur. Mereka merupakan antara spesies yang boleh ditangkap sepanjang April hingga Oktober. Jenahak juga antara spesies yang aktif di Selat Melaka pada musim luruh. Di mana mencari? Jenahak biasanya berlega di kawasan karang, tukun tiruan atau semula jadi, bangkai kapal tenggelam atau struktur berbatu di dasar laut. Mereka gemar bersembunyi di celah-celah
struktur ini dan menyerbu mangsa yang lalu. Kedalaman air yang sesuai untuk Jen Hak adalah dari 3 hingga 20 meter, bergantung pada kedudukan struktur. Di kawasan muara yang lebih dalam dan mempunyai dasar yang berpasir bercampur batu, Jen Hak juga boleh ditemui. Apa yang digunakan? Teknik memancing dasar, bottom fishing, adalah yang paling efektif untuk Jen Hak. Umpan hirisan, sotong segar, ikan kembung, udang atau ikan tamban hidup adalah kegemaran mereka. Penggunaan perambut Apollo atau perambut dasar satu mata kail dengan pemberat yang sesuai amat digalakkan. Jika anda menggunakan jigging ringan dengan jig berwarna cerah atau natural juga boleh menarik perhatian jenahak, terutama di sekitar tukun. Perhatikan arus. Pastikan umpan anda berada di zon strike yang betul. 3. GT, Giant Trevally. Kekuatan murni di pesisir. GT atau ikan kaci dikenali kerana kekuatan dan semangat juangnya yang mengagumkan. Walaupun mereka biasanya memburu di kawasan laut dalam, GT kecil dan sederhana juga sering ditemui di kawasan pesisir dan muara di Malaysia, terutama di lokasi yang mempunyai arus kuat dan struktur. Trevally adalah spesies yang boleh ditangkap di perairan seperti Penang dan Port Dickson dan di Selat Melaka pada musim luruh. Di mana mencari? Cari JT di kawasan berbatu, unjam, muara yang mempunyai aliran arus yang kuat atau di mana terdapat banyak ikan-ikan kecil berkumpul. JT suka kawasan yang bergolak di mana mereka boleh menyerbu mangsa dari celah-celah struktur. Kawasan jeti, batu atau tebing laut yang dalam juga menjadi tempat persembunyian mereka. Waktu air pasang penuh atau air pasang mula adalah masa terbaik untuk mencari GT. Apa yang digunakan? GT, gewang permukaan seperti popper atau stick bait adalah pilihan utama, terutamanya jika anda melihat riakan ikan kecil di permukaan air. Teknik popping yang agresif boleh mencetuskan sambaran yang eksplosif. Jika tiada tanda di permukaan, jigging dengan jig logam berat juga sangat efektif. Pilih jig berwarna perak, biru atau hijau. Pastikan penggunaan tali pancing dan perambut yang kuat kerana GT akan melawan dengan sekuat tenaga. Analisis keadaan, teori asas. Sekarang, mari kita bedah faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi aktiviti ikan minggu ini. Memahami ini akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak di lapangan. 1. Cuaca. Sepanjang minggu ini, Malaysia dijangka akan mengalami cuaca yang panas dan lembap seperti yang biasa berlaku di negara tropika kita. Suhu udara pada waktu siang akan berada di sekitar 31 hingga 33 darjah Celsius. Manakala pada waktu malam ia akan turun sedikit kepada sekitar 23 hingga 25 darjah Celsius. Walaupun siang selalunya panas, tetapi di waktu malam ia sejuk. Kelembapan relatif akan kekal tinggi sepanjang masa. Yang paling penting untuk diperhatikan ialah ramalan hujan. Minggu ini, kita berada dalam tempoh di mana potensi hari hujan adalah tinggi. Bermula pada permulaan bulan 59% dan berakhir pada 57% untuk Kuala Lumpur. Hujan lebat dan ribut petir dijangka berlaku terutamanya pada lewat petang dan malam di kebanyakan kawasan. Penutupan awan dijangka kekal tinggi, sekitar 90% sepanjang minggu. Angin pada amnya dijangka lemah dan berubah-ubah arah. Walau bagaimanapun, semasa ribut petir, angin boleh bertiup kencang secara tiba-tiba. Tekanan atmosfera cenderung tidak stabil dan mungkin akan menurun sebelum hujan lebat. Perubahan tekanan yang mendadak boleh menyebabkan ikan menjadi lesu.
dan kurang aktif mencari makan, seringkali mereka akan bergerak ke lapisan air yang lebih dalam. 2. Suhu air. Disebabkan cuaca yang panas dan lembap, suhu air di perairan laut di Malaysia dijangka kekal tinggi sekitar 28 hingga 29 darjah Celsius. Di sungai dan tasik pedalaman, suhu mungkin sedikit berbeza tetapi masih dalam julat yang hangat. Suhu air yang tinggi secara amnya mempercepatkan metabolisme ikan, yang bermaksud mereka perlu makan lebih kerap. Namun, jika hujan lebat berterusan dan air menjadi terlalu keruh atau mengurangkan kandungan oksigen, ikan boleh menjadi kurang aktif. Di kawasan muara, campuran air tawar yang lebih sejuk dengan air masin yang hangat boleh mewujudkan zon suhu yang menarik bagi ikan, terutamanya selepas hujan. 3. Fasa bulan. Mari kita lihat kalendar bulan. Minggu ini bermula pada hari Isnin 27 Oktober dengan fasa Mak. Anak bulan separa membesar, waxing crescent. Kemudian pada hari Rabu 29 Oktober kita akan mencapai fasa suku pertama. Selepas itu, bulan akan terus membesar menjadi fasa bulan membesar, waxing gibbous, sehingga hujung minggu. Secara tradisinya, fasa suku pertama sering dianggap sebagai waktu yang baik untuk memancing kerana pergerakan air pasang surut yang sederhana hingga kuat boleh merangsang aktiviti ikan. Arus air yang bergerak membawa makanan dan oksigen mendorong ikan keluar dari persembunyian. Walau bagaimanapun, kepercayaan ini berbeza-beza dalam kalangan pemancing. 4. Aktiviti keseluruhan ikan. Pada penghujung Oktober dan awal November, Malaysia berada dalam musim peralihan. Di pantai timur semenanjung Malaysia, ini adalah tempoh di mana monsun timur laut mula menunjukkan giginya, menjadikan perairan laut dalam bergelora dan kurang sesuai untuk memancing. Oleh itu, fokus beralih kepada perairan pesisir, muara dan sungai. Spesies seperti siakap, jenahak dan GT masih aktif memburu mangsa di kawasan ini. Tengkujuh ini juga boleh membawa masuk anak-anak ikan ke kawasan terlindung yang seterusnya menarik perhatian ikan predator. Jadi, walaupun cuaca mungkin mencabar, peluang untuk kail yang baik tetap ada jika kita tahu di mana dan bagaimana untuk mencari mereka. Prognos mengikut hari kemuncak. Sekarang, mari kita teliti ramalan kail untuk setiap hari sepanjang minggu yang menarik ini. Isnin, 27 Oktober. Kita bermula dengan fasa anak bulan separa yang sedang membesar. Cuaca diramal panas dan lembap di kebanyakan kawasan dengan potensi hujan ringan pada lewat petang. Tekanan atmosfera masih agak stabil. Bagi siakap dan jenahak, kualiti kail adalah sederhana. Cari mereka di kawasan muara atau struktur yang terlindung dari arus. Fokus pada awal pagi sebelum cuaca panas terik atau petang selepas hujan reda. Selasa, 28 Oktober. Fasa bulan masih membesar ke arah suku pertama. Keadaan cuaca serupa dengan hari sebelumnya, panas, lembap dan ada ramalan hujan petang. Angin dijangka masih tenang. Ikan mungkin mula menunjukkan tanda-tanda lebih aktif mencari makanan, terutamanya di kawasan yang aliran airnya sederhana. Kualiti kail untuk spesies inshore seperti siakap adalah sederhana hingga baik, terutamanya sebelum atau selepas hujan lebat. Cuba umpan hidup atau gewang yang pergerakannya perlahan. Rabu 29 Oktober. Hari ini kita memasuki fasa suku pertama bulan. Ini biasanya menandakan perubahan air pasang surut yang lebih ketara. Satu petanda yang baik untuk aktiviti ikan. Walaupun begitu, ramalan menunjukkan potensi hujan yang lebih lebat di beberapa kawasan yang boleh membuat
air keruh dan tekanan atmosfera jatuh. Jika cuaca mengizinkan dan tekanan tidak terlalu jatuh mendadak, kualiti kail boleh menjadi baik tapi mencabar. Fokus pada waktu pagi atau senja ketika hujan belum turun atau sudah reda sepenuhnya dan air mula jernih sedikit. Khamis, 30 Oktober. Fasa bulan kini membesar ke arah bulan penuh, waxing gibbous. Selepas suku pertama, mungkin ada sedikit penurunan aktiviti jika tekanan atmosfera jatuh mendadak bersama hujan lebat yang berterusan. Angin mungkin mula bertiup lebih kencang di beberapa perairan, menjadikannya kurang selesa untuk memancing. Ini mungkin menyebabkan ikan predator seperti GT kurang agresif dan lebih gemar bersembunyi. Kualiti kail untuk semua spesies dijangka lemah. Pertimbangkan untuk menggunakan umpan dasar dan memancing di kawasan yang sangat terlindung. Jumaat 31 Oktober. Bulan terus membesar. Cuaca dijangka sedikit lebih stabil berbanding semalam. Hujan yang kurang intensif di beberapa tempat. Suhu air kekal tinggi yang mendorong ikan untuk makan. Ikan mungkin akan keluar dari tempat persembunyian untuk mencari makan di kawasan yang kurang terjejas oleh hujan. Kualiti kail untuk siakap dan jenahak boleh meningkat ke tahap sederhana. Cuba teknik yang lebih perlahan dan umpan semula jadi yang berbau kuat untuk menarik perhatian mereka. Sabtu, 1 November. Kita memasuki bulan November dengan bulan yang masih membesar. Potensi hujan sederhana masih ada, tetapi dengan tekanan atmosfera yang mungkin lebih konsisten berbanding hari-hari sebelumnya. Ini boleh mencetuskan beberapa tempoh kail yang baik, terutamanya di kawasan muara yang arusnya sederhana dan di mana terdapat banyak makanan. Kualiti kail secara keseluruhan adalah sederhana. Sasarkan waktu pagi atau petang yang cerah atau tempoh air pasang surut yang puncak. Ahad, 2 November. Hari terakhir ramalan kita dengan bulan yang masih membesar. Ini adalah permulaan bulan yang mungkin membawa lebih banyak hujan di pantai timur Malaysia, menandakan permulaan musim monsun. Angin mungkin menjadi lebih kuat, menjadikan perairan sedikit bergelora dan air lebih keruh. Keadaan cuaca ini akan menyebabkan ikan mencari tempat yang lebih dalam dan terlindung, menjadikannya sukar untuk memancing. Kualiti kail dijangka lemah hingga sangat mencabar. Pertimbangkan untuk memancing di kolam pancing berbayar atau lokasi sungai pedalaman yang terlindung jika anda ingin memastikan hasil. Penutup penglibatan. Baiklah rakan-rakan pemancing, itulah ramalan kail kita untuk minggu dari 27 Oktober hingga 2 November 2025. Walaupun kita berhadapan dengan musim peralihan yang membawa cuaca tidak menentu dan cabaran tersendiri, dengan strategi yang betul dan pemahaman tentang tingkah laku ikan, anda masih boleh menikmati hari yang produktif di atas air. Ingat, memancing bukan hanya tentang tangkapan, tetapi juga tentang pengalaman dan ketenangan yang kita cari. Saya doakan agar kalian semua ni Foster, Ni Che Shui, semoga berjaya dan sentiasa pulang dengan cerita yang menarik. Jangan lupa untuk sentiasa mengutamakan keselamatan anda semasa memancing. Jika anda menyukai video ini dan ingin terus mendapat ramalan kail terkini serta petua memancing yang berguna, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, berikan like dan tinggalkan komen anda di bawah. Apakah spesies yang anda target minggu ini? Ada petua lain yang ingin anda kongsikan dengan komuniti kita? Bagaimana pengalaman memancing anda minggu lepas? Kongsikan pendapat anda, mari kita berinteraksi. Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita bertemu lagi di
video akan datang. Salam joran melentur.